Slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga. Sebelum itu bantu kami dengan klik tombol suka dan subscribe agar channel kami terus berkembang. Erick Thohir mengakui teringin untuk melihat skuad kebangsaan negara itu menentang Malaysia. Peminat bola sepak Indonesia dan Malaysia kembali heboh apabila Erick Thohir selaku Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tanpa berselindung menyuarakan hasrat berminat merealisasikan pertembungan antara skuad Garuda dan Harimau Malaya pada Jendela Aksi Antarabangsa, September ini. Jendela Aksi Antarabangsa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, dijadualkan bermula dari 1 hingga 9 September ini. Erick Thohir turut menyatakan peminat bola sepak juga sudah pasti merindui pertembungan perlawanan musuh tradisi dalam benua Asia Tenggara yang sudah lama tidak bertemu. Pada masa yang sama, kehadiran barisan jurulatih dan barisan ramai pemain baharu skuad Harimau Malaya turut menarik minat PSSI untuk memantapkan skuad Garuda menjelang aksi kelayakan Piala Dunia. Menurut rekod pertemuan sebelum ini, Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu Indonesia sebanyak 34 perlawanan, seri 18 perlawanan dan kalah sebanyak 33 perlawanan. Kali terakhir Indonesia dan Malaysia bertemu adalah pada Disember 2021 ketika aksi kumpulan Piala AFF yang menyaksikan skuad Garuda menang 4-1 ke atas Malaysia. Perlawanan yang mengujakan para peminat bola sepak Indonesia-Malaysia tersebut sudah pasti bakal menjadi perlawanan yang panas. Menurut pendapat anda, adakah FAM perlu menyahut cabaran PSSI tersebut? Bukan dari Lita.